Ini. Masa letak kat belakang, letak kat dekat. Okey. Takut. Dah boleh mula ke? Okey kelas. Ketua kelas yang mana? Fitri. Yang pakai spek. Fitri. Aiman lah ketua kelas. Okey, boleh bagi salam. Assalamualaikum cikgu. Okey, boleh baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina bi rahmatika wa syurataina bi rahmatika wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, duduk. Sama. Ketua kelas semua murid datang ke? Seorang dia balik cikgu, Fikri demam. Seorang je yang tak datang. Total 27 cikgu. Okey, noted. Semua dah makan ke? Lepas kelas kita makan sama-sama Okay. Sebelum mula, tengoklah ada tong sampah, ada sampah ke kat bawah? Okey. Ada sampah ke? Okey. Kita nak kelas kita dalam keadaan yang selesa. Okey. So kita boleh mulakanlah. Okey. Untuk kelas kita pada hari ni, apa yang awak semua nampak dalam gambar ni? Okey, ada bunga. Lepas tu ada apa lagi? Ada warna-warni, rumput, betul. Okey. Daun hijau. Betul. Ada semua tu betul. So untuk mengkaitkan dengan topik kita pada hari ini, topik kita hari ni apa? Belum tahu lagi kan? Okey. Okey, topik kita adalah cake decoration. Topik 4, mengenal pasti hiasan, finishing dan dekorasi pada kek. Saya nak wakil seorang apa kena mengena ni dengan tajuk kita dengan bunga ni. Hajar, boleh baca? Banyak. Bunga macam ada macam-macam jenis warna. Kalau kek pun kita boleh hias ikut kreativiti kita sendiri. Okey, betul, bagus. Okey. Kalau kek Halloween, kita boleh hias jugalah, tapi dengan corak dan juga konsep yang berbeza. Ada apa-apa lagi tak? Yo? Boleh bagi contoh lain lagi? Macam dekat gambar ni, bunga ni banyak warna-warna. Fariza, kawan-kawan lain semua nak fokus. Tolong Okey. Gambar bunga ni semua warna-warni. Kek pun banyak-banyak colour. Okey, betul. Saya suka dengan jawapan tu. Jawapan Hajar pun, terima kasih. Terima kasih. Okey. So, hasil pembelajaran kita pada hari ni ada 3. Yang pertama, menyatakan jenis dekorasi kek selepas penerangan guru sekurang-kurangnya 4 daripada 6 yang betul. Yang kedua, menjelaskan 3 teknik dekorasi kek dengan bimbingan guru mengikut prosedur yang betul. Fariza, jangan bising. Yang ketiga, menyatakan 4 jenis kaedah pembungkusan kek secara lisan selepas penerangan guru dengan betul. Maksudnya selepas kelas kita ni habis, kamu semua akan menguasai topik kita pada hari ni. Okay, next. Fikri tidur. Ada. Bangun Fikri. Fitri, bangun. Okay. Macam ngantuk je, okay. Yang pertama adalah jenis dekorasi kek. Awak duduk di depan lah. Okay. Okay, yang pertama jenis dekorasi kek kita ada banyak. Tapi kita fokus pada yang ni dulu. Yang pertama adalah topping. Ada semua faham tak topping tu apa? Tak faham kan? Okay, saya terangkan. Topping dalam hiasan kek ni, awak semua kena ingat satu je. Hiasan di atas kek. Topping tu hiasan yang ke atas. Ingat top atas tu je. Okey, contoh topping adalah topper, kacang, buah, coklat. Apa-apa jenis hiasan asalkan dia ada ke atas. Next.
Yang kedua adalah flat icing, water dan juga water icing. Zahira, bangun. Apa yang awak nampak dalam gambar ni? Buttercream. Betul? Okey, betul. Tapi Fariza bangun. Tolonglah Fariza. Fariza, di depan. Cikgu, Evan bising cikgu. Bukan seorang pun cikgu. Tolong 40 minit lepas ni saya bersara dah. Tolonglah. Okey. Yang kedua ni bukan buttercream tapi flat icing. Yang gambar yang kedua adalah water icing. Dua-dua jenis yang sama untuk menutup bahagian kek. Flat icing dia macam buttercream. Dia pekat. Water icing dia macam cecair dan licin. Kegunaan yang sama untuk menyalut bahagian kek. Nisa bising. Nisa, Nisa boleh cuba ke? belum. Dia pasal apa tu bising tu? Sudan, tolong 40 minit. 40 minit. Okay, next. Yang ni faham ya? Okay. Buttercream, whipped cream, fudge. Ya? Boleh silakan 2 minit. Okay. Fudge. Ingat ni je. Buttercream, whipped cream, fudge. Buttercream, sejenis krim manis dan lembut yang dibuat daripada campuran mentega dan gula. Minggu depan amal kita buat sama-sama. Yang kedua adalah whipped cream. Sama dengan buttercream. Benda bahan yang diputar sampai dia gebu dan dipukul hingga kembang dan juga gebu. Bila kita dah putar, dia akan menggebu. Minggu depan amali kita buat sama-sama. Duduklah. Duduk. Duduk. Masih Ego. Yang kedua adalah apa dia? Okey, betul. Fudge. Siapa pernah makan chocolate moist cake? Okey, chocolate moist cake dia punya lapisan coklat dia pekat kan? Ha, lapisan atau sos manis yang dibuat daripada campuran coklat, gula, mentega dan juga susu. Berbeza dengan coklat yang kita cairkan sahaja. Dia lain, tekstur dia. Okay, next. Ni faham ke? Campuran coklat macam mana cikgu? Minggu depan amali kita buat sama-sama tau. Boleh kata cikgu? Cikgu? Dekat bawah cikgu. Bawah cikgu, bawah. Bawah ni ke? Bawah. Okay. Next. Filling untuk dekorasi kek. Filling. Dekat slide ni awak boleh baca. Tapi nak senang filling bahagian dalam. Siapa pernah tengok inti dalam kek? Bila kita potong ada lapisan dia. Ada. Betul. Contoh dia, coklat, fruit based jam, buttercream dengan cream mousse. Black Forest. Strawberry cake. Black Forest cikgu ada black ticket dalam dia. Betul. Fitri awak duduk belakang. Sekarang. Okay. Yang ni faham ke? Nak cikgu. Ya? Feeling tu dia buat daripada kalau pakai jam Boleh? Asalkan benda tu berada kat dalam kek. Bila kita potong, kita akan nampak filling dia ada kat dalam tu. Kita akan nampak ada lapisan-lapisan dia lah. Itu berapa lapisan cikgu? Bergantung pada jenis kek. Ada 3 lapisan, ada 4 lapisan, ada juga 1 lapisan je. Tak banyak. Bergantung. Minggu depan mari kita buat sama-sama. Lebih afdal yang mana satu? Cikgu, Ya? yang lebih afdal berapa lapisan? Yang lebih afdal untuk yang basic yang kita belajar, 2 lapisan. Cikgu nak mention lagi. Chill. Ya? Lapisan-lapisan kek dia berbeza. Lapisan kek dia beza, maksudnya kek lain. Lapisan satu kek lain. Tak. Kek yang sama, tapi boleh je kalau nak buat filling dia berbeza. Tapi yang kita belajar basic sekarang ni. So sama je lah. Okay. Okay. Semua faham?
Kita sambung dengan aktiviti berkumpulan. Saya nak 4 kumpulan, ada 7 orang. Sekarang bergerak. Cikgu satu grup 6 orang. Ada satu grup je 6 orang. Yang lain semua 7 orang. Okay. Cikgu ni kacau. Fariza. 7 orang. 7 orang, satu kumpulan. Kita nak cuba 7. Bagus. Okay. Cikgu, Jangan buat apa-apa lagi. di mana cikgu? Ada. Jangan makan. Okay. Jangan buat apa-apa lagi. Tunggu arahan. Okay. Okay, untuk aktiviti berkumpulan ni adalah satu game teka silang kata. Berdasarkan apa yang kita belajar sebelum ni. Mamai. Bangun. Okay. Apa yang kita belajar? Topping, filling. Betul. Decoration, flat icing, fudge. Betul. Buat teka silang kata tu dalam kumpulan. Boleh. Boleh berbincang, boleh buka phone. Tolong. Awak kumpulan mana? Lagu aku. Berapa minit ni? 5 minit. Apa kita fikir guna otak? Semua okey? Okey, cikgu. Okey. Cikgu, Ya. keluar. Semua okey ke? Tak bersilang, teka silang kata ni. Buat je nanti. Tak apa. Sebab Pakai. cikgu kenapa muka cikgu merah? Cikgu nak cikgu. Tak apa, buat je dulu. Mobile berdiri tu. Tak apa, yang tu saya yang suruh berdiri. Berbincang. Parti bising tu. Ya Allah, penatnya jadi cikgu ni. Berbincang. Okey. Ada siapa yang dah siap? Kumpulan mana yang dah siap? Dah? Belum? Dah. Okey, dah. Kumpulan Hajah dah siap ke? Belum. Okey. Ego, saya tak tahu Ego. Ego, tak tahu Ego. Tak apa, dah nak siap dah tu. Boleh berbincang, boleh buka phone. Cikgu je tak silang je kata dia. Fariza bising. Okey, semua dah siap ke? Dah. Hantar kat saya sekarang. Saya check. Cikgu, grup berapa? Grup 1, 2, 3, 4. Cikgu. Duduk. Terima kasih. Cikgu. Ya. Awak semua nak saya cakap apa kan? Buat satu kali. Okey. Saya check je ya. Ya. Sabar. Okey, jawapan awak semua betul, tapi saya nak recall balik jenis saya nak recall balik jenis dekorasi pada kek ada apa? Betul. Okey, betul. Okey, masuk je. Saya mencapai objektif. Okey, next. Glazing, topping dan juga filling. Topping, filling sama je yang kita belajar tadi. Topping dia apa dia topping tu? Betul. Filling? Betul. Tapi yang berbezanya glazing. Siapa yang dah tahu glazing tu apa? Bangun. Apa dia? Dia salutan di atas kek yang menampakkan kek tu berkilat. Okey, betul.
Tapi yang lebih betulnya salutan yang lebih nipis, macam mirror glaze. Dia berkilat. Cuba tengok dalam gambar tu, dia berkilat, licin, nipis, dia tak tebal macam coklat. Cermin. Okey, nampak Nampak ke tidak? Okey. Okey, next. Mana? Sabar ya. Okey. Laju dia cikgu. Teknik kedua adalah teknik glaze. Awak kena tahu teknik dia macam mana. Sediakan glaze. Pastikan kek sejuk dulu. Tuangkan glaze di atas kek. Lepas tu, guna spatula untuk meratakan permukaan. Biarkan glaze mengeras sebelum ditambah hias lain. Ya? Itu kita nak sedutkan berapa lama cikgu? Bergantung kepada jenis kek. Ada yang 20 minit dah sejuk, ada yang 30 minit dah sejuk. Tapi paling eloknya biarkan semalaman dulu. Baru kita hias. Baru kita dekor. Faham? Jenis kek ke ni Ketebalan. material Apa dia Zaira? bergantung kepada jenis kek. Yes, exactly. Okay. Okay, awak semua boleh tengok video yang ada kat depan ni. Cikgu ni lagi sangat. Cikgu tak sampai kecap. Tak apa. Nanti slide ni saya hantar kat dalam grup kelas. Awak boleh recall balik. Pasal apa ni? Cikgu boleh cakap apa? Walaupun awak tak faham bahasa dia, tapi awak boleh tengok dia guna bahan-bahan yang betul, menggunakan equipment yang betul. Dia kena tapis dulu. Nak buat glaze memang kena tapis. Sebab coklat ada yang dia tak habis cair lagi. Takut dia merosakkan. Okey. Cikgu yang ni kira topping juga ke cikgu? Dia tak kira topping, dia kira salutan. Cikgu, cikgu buat apa? Squid cake. Itu hiasan dia. Kita topping kan cikgu kan? Minggu depan amali, nanti saya terangkan topping ke, glaze ke, boleh? Okey. Okey, next adalah teknik topping. Siapa tahu topping tu apa tadi? Saya nak recall balik. Ya, atas dekat atas. Angkat tangan. Fitri. Top cikgu. Betul. Top, atas. Hiasan yang kita hias ke atas dia. Bukan kat tepi, bukan kat bawah. So, siapa bakery dekat sini? Fariza. Yes, bangun. Pernah hias kek kan? Okey, sebelum kita nak letak topping kat atas, kita kena pastikan apa dulu dekat sekeliling kek tu? Tak masak. Ha? Tak masak. Tak masak? Tak masak. Betul. Tak basah satu. Lagi satu? Betul. Exactly. Okey. Sebenarnya jawapan dia, sebelum kita nak topping ke atas dia, awak semua kena pastikan bahagian decoration kat bahagian tepi ni, kita kena ratakan betul-betul dulu. Sebabnya topping ni dalam cake decoration, betul, finishing. Tepuk tangan untuk Zaira. Dia finishing di akhir sekali. So bila kita nak buat finishing, bahagian tepi dia ni kena licin, kena perfect. Yes. Exactly. Jawab tumbuh ni sakit. Alamak, cikgu stres ke? Okay, next adalah teknik filling. Saya nak pilih, saya yang pilih. Brandon baca. Potong kek kepada dua atau lepis lapisan secara sama. Betul? Sambungkan filling. Contohnya Faham. concentrate, Faham tak? ganache di atas lapisan pertama. Betul. Ratakan dengan spatula supaya terkata. Jangan Sabar. letakkan lapisan kek seterusnya di atas filling dengan perlahan. Betul. Ulang langkah jika kek mempunyai banyak lapisan. Okay. Sabar. Secara ringkasnya, kalau kita nak buat filling, kena buat filling kek, kita kena potong kek tu mengikut
mengikut ketebalan yang betul. Kalau awak semua potong kek pun dah sengit-sengit, feeling dalam dia tu tak sama. Akan ada setengah. Betul. Macam mana? Tak payah. Nanti minggu depan amali, semua peralatan semua dah disediakan dah. Okey. Ya, Din? Bangun. Kan ada setengah kek kan dia guna aiskrim kan untuk punya feeling dia punya topping tu kat bahagian mana satu. Okey. Untuk aiskrim selalunya di dalam kek. Dan ada juga di luar, betul? Siapa pernah pergi Secret Recipe, Baker Cottage, Baskin Robbins? Tak, kurang minggu depan amali saya bawa. Okey. Lepas 40 minit. Okey. Siapa pernah makan Baker Cottage ke aiskrim kek? Selalunya aiskrim dekat dalam bahagian kek. Yang ini aiskrim. Selalunya lah. Yes, layer dia. Tapi ada juga aiskrim dia jadikan macam whipped cream punya style. Dia dekor bahagian tepi dia guna aiskrim. So dia bergantung lah. Nanti betul. Minggu depan amali macam biasalah saya tunjuk. Ya, banyak betul. Okey, ni ada video, kamu boleh tengok. Kamu boleh tengok video ni lah macam mana dia potong untuk letak filling dia. Siapa ni? Allah. Kawan saya. Kawan apa? Cake Boss kan? Yes, Cake Boss. Tengok cara dia potong kek tu. Seimbang. Tak ada setengah nipis, setengah tebal. Okey. Fariza duduk elok. Tengok cara dia letak pun elok-elok juga. Okey, itu. Tapi ada lagi. Chill. Okey, next. Bacakan ramai-ramai. Kaedah membungkusan kek. Membungkusan kek ialah proses membungkus atau membalut kek menggunakan bahan yang sesuai untuk melindungi, menyimpan dan memudahkan penghantaran kek kepada pelanggan. Betul. Dalam topik ni, awak semua kena tahu macam mana nak guna packaging yang betul. Kenapa kita kena simpan kek di tempat yang betul. Kenapa kita kena melindung dan menyimpan kek sebelum kita hantar dekat customer. Semuanya ada dalam kaedah pembungkusan ni. Okay, next. Macam mana? Dia bergantung pada jenis kek tu juga. Kalau kita dah dekor dengan buah-buahan segar, dengan whipped cream yang segar, kadang-kadang selalunya lah yang kita boleh logic thinking. Bila kita dah beli kek, kita akan makan. Dan benda tu cepat habis je. Korang takkan, awak semua takkan simpan pun kek tu lama-lama. Berapa lama? Seminggu. Okey, selalunya dalam 2 minggu. Mesti elok lagi. Betul. Minggu depan amali kita buat. Okey, ni adalah jenis pembungkusan kek. Ada kotak macam ni, ada kotak untuk cupcake. Kalau awak semua mendekorasi kek untuk wedding cake tinggi, selalunya yang basic-basic untuk kita buat amali selalunya dalam 2 tingkat. Okey, selalunya akan guna packaging macam ni, kotak yang tinggi sikit. Yang ni yang basic punya kotak dekat Zaira. Bangun. Awak duduk sini lah. Saya tak suruh berdiri. Chill. Saya suruh duduk. Okey, pasal kotak ni tahu kan? Ada jenis kotak cupcake. Okey. Lepas tu, plastic wrap container pun boleh jadi sebagai packaging juga. Untuk packaging yang macam ni, selalunya untuk kek apa?
exactly. Betul. Untuk kek lapis. Lepas tu untuk yang kek ni selalunya kek bajet-bajet dekat yang king tu ha. Macam kek-kek yang murah sikit lah. Azmina faham? Dia tadi tengok saya dia tadi. Bangun. Bangun. Okey. Lepas tu untuk yang plastik macam ni. Ya, selalunya dalam produk Gardenia. Lepas tu ada yang kek yang kat Malaysia yang kat Speedmart. Yes, betul. Okey, lepas tu langkah pembungkusan kek. Azmina bacakan. Langkah pembungkusan kek. Pertama, pastikan kek tidak panas. Kedua, periksa hiasan kek. Ketiga, kek diletakkan di atas papan kek. Keempat, masukkan kek ke dalam kotak. Kelima, tutup kotak dengan kemas. Keenam, simpan di tempat yang sesuai. Aisyah, main phone, bangun. Okey, teruskan. Hias kotak pembungkusan. Betul. Jadi sebenarnya benda-benda yang langkah pembungkusan kek ni adalah benda yang basic. Selalunya bila kita tak baca sekalipun, kita akan tahu benda tu. Untuk bakery, ada student bakery yang dekat sini. Hajar. Betul ke Hajar? Alani betul? Yes. Exactly. Okay. Ya. Yeah. Kena Fitri? Orang nak kahwin. Fitri, jangan bercakap Fitri. Okay, next adalah arahan penjagaan kek. Duduk. Aisyah bacakan. Kek pada suhu yang sesuai. Elakkan berendam dengan suhu tuang. Ain, main telefon, bangun. Okay, teruskan. Dan bawa kek berhati-hati. Elakkan menggoncang kek. Memberitahu minit masa Minta maaf ya. makanan yang sesuai. Elakkan menyimpan kek dengan kek lain. Simpan di dalam bekas khas jika belum dihantar kepada pelanggan. Inform kepada rider yang membuat pengeluaran. Betul. Untuk arahan penjagaan ni juga sebenarnya adalah benda yang common, yang basic. So awak semua boleh je kalau dalam exam ke apa ke, boleh je macam rebus-rebus sikit. Kek yang sesuai. Suhu kek yang sesuai. Soalan yang bagus. Saya suka soalan tu. Cari soalan tu, cari jawapan tu awak share kat satu kelas nanti. Okay. Nanti. Okay. Waktu kelas teori yang lain lah. Tapi simpan, saya suka soalan tu. Okay. Untuk arahan penjagaan ni faham tak? Okay. Okay, kepentingan pembungkusan kek. Ain baca. Syamira. Bangun. Aisyah duduk Aisyah. Keselamatan, menarik minat pelanggan, memudahkan penghantaran produk, meningkatkan timah dan Betul. So untuk kepentingan pembungkusan kek ni, yang pertama dapat melindungi kek daripada kerosakan fizikal. Kita letak dalam kotak. Kita pack elok-elok dalam plastik yang cantik. So tak ada pun lalat yang hinggap, tak ada pun fungus ke. Kalau elok lagi lah, ikut expiry date. Betul. Apa dia? Contoh, yang penghantar tu terpeong, kaki dia jatuh macam mana? Dia boleh maklumkan kepada owner kedai untuk ganti rugi balik. Ya? Antara pembungkusan kek ni dia ada dilindungi oleh itu ke? Macam dia jatuh kerosak ke? Bagus soalan tu. Selalunya tak ada insurans. Tapi dia kena bergantung pada budi bicara daripada owner kedai kepada rider. Tapi untuk rider kita boleh buat pilihan. Sama ada nak rider kat kereta ataupun pada motor. Tapi selalunya untuk kek-kek yang mewah macam besar-besar, selalunya akan dihantar oleh kereta. Okay. Syamira nampak diri ya? Oh. Okay, teruskan. Ain. Duduk. Terima kasih. Ya? Kek yang biasa. Selalu kek, harga untuk kek selalunya, kalau secret recipe selalunya, the whole cake selalunya 88. Secret recipe.
Okey, yang kedua, menjaga kebersihan dan keselamatan, menarik minat pelanggan, memudahkan perantaran produk, meningkatkan imej dan jenama. Macam saya cakap, basic. Ya, secret recipe. Benda ni basic. So, awak dalam exam nanti, dalam quiz nanti, awak boleh je tulis-tulis. Awak boleh commenting. Ha, ya. Okay, orang main awak ni. Okay, aktiviti berkumpulan. Guna kumpulan yang sama. Wakil kumpulan ke depan. Tak marah. Saya lontarkan suara. Okay. Zaira ke depan Zaira. Okay. Lagi 10 minit je. Okay, ambil dulu. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. Marker boleh ambil kat depan. Okay, marker boleh ambil kat depan. Awak tak fokus. Okay. Okay, untuk aktiviti berkumpulan ni, saya nak kumpulan 1 lukis packaging pembungkusan kek. Bengah cikgu. Bengah. Buat yang biasa je. Okay. Satu kek je. Boleh? 3 tayar. Mana-mana yang awak, kreativiti masing-masing. Yang kedua, arahan penjagaan kek. Listkan ada apa. Yang ketiga, kepentingan pembungkusan kek. Kepentingan pembungkusan kek. Yang keempat, bukan, arahan penjagaan kek. Sana, ni arahan ke? Oh, lain lah. Maafkan saya okey. Langkah pembungkusan kek. Sekarang dalam kumpulan boleh berbincang, boleh buka phone. Ya, Fariza. Diri sini. Awak duduk depan lah, awak duduk depan. Tak nak, nanti awak tak buat kerja. Diri balik, diri kat tempat awak. Syaukina, in your group. In your group. Garang lah ni. Jangan meninding dengan lain. Aku ingat tu je dah. Cikgu tolong patah balik. Elak, cikgu. Kalau nak senang tak payah follow yang ni pun, ikut commenting. Okay. Macam member. Tak lagu. Tak nak, nanti awak tak fokus. Saya nak awak fokus. Boleh? Cikgu tadi kasut. Tolong. Saya tahu. Buat. Jatuh je. Ya. Kina. Ya Allah, ni kelas budak belakang ke? In your group. Sekarang. Tak apalah, dia senyap. Okay. Saya tak nak cantik pun. Saya nak info, output, input yang berguna. Saya tak kisah pun sebabnya yelah nak cepat. Saya ada meeting. Lepas 40 minit. Okey ke? Okey. Dah siap? Bagus. Siap. Okay. Cikgu Syaukina kata surat cikgu. Syaukina. Cikgu nak berapa banyak ni? 1 pun boleh. Cikgu dia merokok. Sebagai contoh je. Contoh. Okay. Okay. Ada siapa yang dah siap? Dah. Tak lebih-lebih pun tak apa. Dia yang paling panjang ni. Dia je tulis tadi, dia bagi. Ada siapa-siapa yang dah siap? Dah. Angkat tangan, kumpulan Hajar dah siap ke? Belum.
Dah. 1 minit lagi. Apa selfie? Induction dia. 60 saat. Kenapa? 60 saat. Pelajar lain. Abang tak ada pun. Majoriti setuju tu. Ada cikgu dia Semua dah siap ke? Jangan bercakap. Fokus. Okey. Kalau dah siap, section awak semua wakilkan 2 orang untuk pegang dan juga seorang yang bagi penerangan. Saya tak nak ke depan, saya nak bergerak, saya nak pergerakan. Session 1 pergi ke 2, 2 pergi 3, 3 pergi 4. Bergerak. Saya nak pergerakan. Baik. Apa ni? Kita pergi Bergerak. Ya. Pergi ke session yang kosong. Pergi ke 1. Session 1 ada wakil 2 orang. Bergerak. korang tengok ni sini ni. Tak tahu. Satu ke dua, dua ke tiga, tiga ke empat. Baju-baju merah sini. Baju-baju merah sini. Bergerak. Okey, dah tahu dah. Okey, bergerak. Saya nak pergerakan. Ya apa? Panas saya panas. Okey, masa tamat. Okey, nanti awak punya kertas mahjong takkan gambar hantar dekat grup. Okey, sekarang saya nak semua orang duduk dalam keadaan yang selesa. Dah habis dah. Saya nak bertara dah ni. Okey. Saya nak seorang je wakil untuk rumuskan apa yang awak belajar. Saya nak laki lah. Amir Imran, bangun. Rumuskan apa yang awak belajar hari ni. Okey. Dan sebagainya. Dan seterusnya kita belajar tentang setting keputusan, cara penyimpanan. Betul. Kita membuat aktiviti kumpulan tentang pelbagai Okey, betul, duduk. Terima kasih. Okey, saya rumuskan balik. Awak semua belajar pasal dekorasi kek. Ada jenis topping, ada filling, ada flat icing. Lepas tu kamu juga belajar teknik-teknik nak dekorasi kek dalam filling, glazing, topping. Lepas tu kamu belajar kaedah-kaedah pembungkusan kek. Okey. Di akhir, saya nak tugasan individu. Saya nak awak semua buat peta. Saya nak awak semua buat nota ringkas, kreativiti sendiri. Nanti hantar kat saya by author. Yes. Okey, dalam gambarnya apa yang awak nampak? Usaha tangga kejayaan. Betul. Kat sini saya perhatikan ada yang bakery, ada yang kulineri. Jadi saya nak yang student kulineri berusaha untuk mengetahui lebih lagi tentang bakery.
Okay. Faham? Usaha tangga. Betul. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Saumnya. Saumnya.